Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, untuk video kali ini aku akan berkayak fishing and camping di Pangkor bersama Syam Frugal Outdoor dan juga Abang Adi. Jadi sekarang ni pukul 9.30 pagi. Aku baru je lancar dari Teluk Batik dan akan terus menuju ke Pangkor. Okey, depan aku tu Pangkor. Okey, hari ini hari raya Cina yang pertama. InsyaAllah kita akan berpuasa esok atau hari Khamis. Kita tengok macam mana anak bulan pada hari ini. Okey, jadi aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Okey, jaga diri elok-elok belum puasa. Fokus untuk amal ibadat. Jadi untuk aku rasanya hari ni hari yang terakhir aku turun memancing. Rasanya bulan puasa aku tak turun kot. Rasanya kalau nak turun pun dalam 50-50 lah. Okey, jadi kita enjoy untuk hari ni sambil santai-santai. Cuaca pagi ni mendung, hujan dari semalam petang sampai pagi ni masih lagi hujan. Okey, tapi angin okey, alun pun okey. Macam biasalah aku pakai enjin ni kira okey lah. Orang kata santai-santai lah sikit kan. Okey, jadi kita jumpa di spot memancing. Ikan apa guys? Ikan ke karang ke apa ni? Kerapu slipper guys. Kerapu slipper. Dia lari masuk dalam apa? Karang. Okey, kecil sangat, lepas balik lah. Okey, ikan aku yang pertama kerapu slipper. Lama dah tak dapat kerapu slipper ni. Ingat sangkut, dia main sangkut lah. Tapi dia memang ni lah. Okey, bye. Strike. Jig pakai jig. Macam GT ni. Alhamdulillah guys, first strike GT. Alhamdulillah. Okay guys, jika color biru. Jig buncit ni. Telan dalam tu oi. Okay, baby GT guys. Hello. Relax. Hello. Jilteh. Kabur guys. Hello. Aku tahan, dia tahan. Apa guys? Jap. Alhamdulillah guys, GT.
Aku rasa dalam sekilo lebih ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, GT. Alhamdulillah aku tak gumpau hari ni. Aku tak gumpau. Alhamdulillah. Tahan. Letih guys, letih. GT guys, aku rasa dalam sekilo lebih ada ni, sekilo lebih. Okay guys, solid hook. Nampak memang betul-betul kena kat mulut dia. Oh, Alhamdulillah. Guys, GT aku rasa dalam sekilo lebih ada ni, sekilo lebih. Alhamdulillah. Okay. Kena lagi guys, kena lagi, tak boleh cabut. Lucu ke? Kerapu slipper guys. Kerapu slipper, boleh lah sah ni. Okay. Strike. GT lagi ni rasa ni, GT. Alhamdulillah guys, baby GT. Alhamdulillah. Boleh lah saya ni saiz goreng-goreng. Okay guys, baby GT. Okay guys, jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Jadi untuk hari ni mancing, Alhamdulillah ada hasil. Semua GT dan seko kerapu ni lah, kerapu slipper. Okay, yang aku dapat saiz seko GT tu dalam sekilo lebih. Yang dua ekor lagi kecil, baby GT. Okay, jadi aku nak mendarat dulu lah, berkemping di Teluk Rimau, Pangkor. Okay. Okay guys, ni JT dalam sekilo lebih. Okay guys, ni Teluk Rimau, Pangkor, pada amphibious campsite. Aku dah lama tak ada sini. Setahun sekali aku akan datang camping di sini lah. Jadi ada juga orang yang camping, nampak ni. Ada meja makan. Dan apa lagi? Banyak lah. Nampak menarik lah. Ni pun ada meja lagi. Ya, adalah orang yang camping sini. Okay. Dan kira selesai jugalah kawasan sini, campsite ni. Okay. So, Hamadi dan juga Syam pun dah mendarat dah. Okay. Okay guys, aku dah pasang flashlight ni untuk berlindung lah, sebab sekarang ni musim hujan. Jadi aku bawa flashlight besar lah ni, 3.5 meter darab 3.5 meter. Flashlight kurang kuat. Ni Syam punya flashlight, sebab dia tidur dalam hammock. Aku pakai KP bed, jadi mungkin aku akan pasang kat bawah ni lah KP bed.
Okey. Jam menunjukkan pukul 7.30 malam. Jadi rasanya semakin gelap. Okey. Okey guys. Menu makan malam ni, okey, sotong mabang. Okey, masak apa ni Syam? Bakar petai. Bakar petai. Ni tempoyak Amadi. Masak apa ni Amadi? Tempoyak, sambal tempoyak masak. Sambal tempoyak masak. Okey, ni ulam-ulam. Kacang panjang. Apa ni? Pudina, pegaga. Ini budu. Okey. Ini ikan goreng GT. Goreng. Okey. Macam tu lah. Macam biasa nasi. Okey, ni nasi. Jam dah jam. Okey, nasi. Okey. Inilah menu malam ni. Okey, ni chef kita Abang Adi. Dan juga Syam. Okey. Okey, soto mabang. Okey, tu dia. Tu. GT. Koding. Tu dia sotong. Apa kita koding, marilah koding. Okey. Duk menganjing sana datang. Tengok sotong petai sampai petai bakar. Tu dia. Okey, ambil. Dah lah. Okey guys, jam menunjukkan pukul dah 12 malam. Jadi aku dah settle semua, makan sudah, mandi dah, semua sudah, solat sudah. Jadi aku rasa setakat ni dulu video untuk malam ni. Kita jumpa esok pagi. Okey.